Ini dah kali keempat dah LCVA tukar colour. Korang bila nak pakai warna baru? Takkan nak pakai colour lama lagi? Ini dia Yamaha LCVA 2026 paling baru. Janji, paling baru tau. Seperti dengan World Cup, Yamaha keluarkan 3 warna terbaru inspirasi daripada 3 buah negara. Korang nak tahu apa benda tak? Jom kita tengok. Siapa kat sini peminat Brazil? Kita ada colour Samba Green. Kalau korang tengok Samba Green ni lain sikit daripada boss green tau. Sebab apa? Dia ada stripe warna kuning. Emblem dia juga timbul. Untuk peminat Jerman, kita ada juga tau. Apa nama colour ni? Inilah dia, Tank White. Ya, ini lain sikit. Sebab apa ni memang ikut bendera Jerman. Korang ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam. Ya, ini top seller tau korang. Cepat-cepat beli sekarang. Untuk peminat Sepanyol, korang janganlah sedih. Kita ada juga colour dia. Colour dia kita panggil Matador Red. Yang ini kalau korang pakai daripada jauh boleh nampak korang pakai LCV8 yang baru. Dan last kali korang, Yamaha keluarkan satu variant limited edition tau. Kenapa limited edition? Sebab yang ini dia keluarkan 5,000 unit sahaja. Ini inspirasi daripada negara Argentina. Nama dia apa? Celeste Blue. So, kalau korang berminat nak dapatkan LCV8 colour baru, cepat masuk queue sekarang. Stok tak banyak tau korang, okey? Korang kena tekan beg biru dekat bahagian bawah. Jangan lupa kena share, komen dengan like. Nanti ada review untuk motor yang seterusnya. Bye-bye korang, jumpa lagi.